Betul lah tu. Bukan senang nak letak keegoan tu pada paksi dan tempat. Kebanyakan gagal sebab tak boleh menguasai keegoan sendiri. Makanya ego lah yang menguasai diri. Tapi kalaulah manusia tu DNA-nya asli manusia lah kan, dia akan faham dan dia akan belajar dari sudut keegoan tu sendiri dan akan ada naluri untuk dia berfikir. Sesempurnanya manusia ni, bezanya dengan lain-lain makhluk lah kan, adalah insan, naluri insan. Bila naluri insan tu ada, kita akan mula belajar macam mana cara nak menundukkan ego. Tapi kalau tak berapa nak sejati, tak ada naluri insan, sukar nak mengawal keegoan tu sebab kebanyakannya manusia yang tak berapa cukup naluri sebagai manusia yang mempunyai insan ni, dia gagal untuk nak mengawal sebab selalunya diri dia dikawal oleh keegoan tu. Tapi bagi manusia yang betul-betul sejati, yang nilai diri manusia yang ada naluri insani ni, dia akan sedar dan dia akan mampu untuk mengawal keegoan dia. Dan apa saja yang diperlakukan oleh sekeliling dia tu, dia takkan cepat tertrigger lah ataupun cepat melatah. Macam tu.